pakai dah penalti ni. Dan itu dah dapat selamatkan. Tindakan susulan akan mampu dan dah masuk. Dan akhirnya berjaya letakkan jaringan pertama daripada pasukan Sesengan Balas. Kali ini baik saja buat pasukan Sukakah. Berjaya lepas untuk percubaan, dapat diselamatkan pula. Agak sayang juga untuk serangan itu yang tidak berjaya mendapatkan jaringan. Tolakan, oh baik sentuhan buat pasukan Sukakah dengan jaringan penyamaan untuk mereka. Satu-satu kedudukan. Yang berjaya juga melakukan jaringan penyamaan untuk perlawanan persahabatan yang berlangsung di Johor. Di antaran itu agak baik juga peluang buat pasukan ESM dan itu dah satu ledakan untuk pasukan ESM. So ini adalah gerakan baik pasukan Sukakah dengan kelecekan. Ada yang hadangan pula, masih lagi bergelut. Ana tindakan susulan itu tepat pula dalam ada kapal jaga setelah lari yang cukup di bahagian kiri ya, terlepas peluang buat pasukan Sukakah. Adakah mampu lakukan percubaan, hanya melintasi saja depan pintu gol. Itu serangan buat kali yang kedua. Tapi tidak ketemu adil. Teruskan saja permainan. Peluang tak jaya boleh lepas. Dapat dirampas peluang buat untuk pasukan Sukakah. Dengan penyamaan. Setelah kesilapan pasukan. Oh tidak, dapat dirampas. Wah dah. Percubaan jauh. Wah, terkena palang pula. Untuk Afiq yang memilih melakukan percubaan. Tapi baik untuk Amin. Satu tolakan lepas saja dengan percubaan tinggi pula. Cukup sayang. Pasukan menyaksikan kesan penuh pasukan Sukakah 2 ESM 2. So sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk negara. Bye bye semuanya.